Geng, kalau hampa mencari phone holder untuk motosikal, yang ni aku recommend kat hampa daripada Kiwik. Dia ada quick release, lepas tu dia adjustable untuk tengok hampa nak guna ke handset apa kan. Jenis handset lebar ke kuncup ke, mau boleh dia adjust kot ni. Dia clicker ni, klak. Lepas tu dia boleh pasang kat mana-mana bahagian side mirror, kiri ke kanan ke boleh, sebab dia adjustable sini. Dia pakai special lock untuk kita buka, untuk kita kunci kan. Lalu orang risau yang rider ni, phone holder kadang benda yang macam selalu kena rembat lah. Jadi Kiwik ni keluarkan special key dia untuk buka tutup pakai ni lah. Nak adjust pun pakai ni juga. Lalu kan pakai pulah biasa kan, kebanyakan typical phone holder. Ini tak, ni lain sikit. Harga boleh tahan juga, padan lah dengan dia punya kualiti. Lagi kebanyakan phone holder dia tak ada ni absorber ni, bawa getah ni yang jadi shock absorber dia. So handset kita ni taklah rigid bila duduk atas motor kan. Dia akan selalu, bila kita pasang phone holder ni, kita pasang handset, kita pakai handset kat atas ni, motor kan selalu vibrate. Motor mesti ada vibrate nya sebab kita berjalan dengan angin lah, dengan tayar lah, semua lah, banyak faktor lah. So yang ni akan mengurangkan kita punya handset tu problem lah. Sebab selalu kalau goncang sangat, tambah iPhone terutamanya, dia akan, kamera akan gegak-gegak kan. Tiba-tiba kamera jadi gitu bila kita on. Yang tu kebanyakannya sebab pakai dekat phone holder lah. Inilah dia punya kelebihan dia. Okay geng, boleh tengok kat beg kuning.